Madinah Extreme Challenge Fun 2025. Rugi siapa tak join tahun ni? Dia program sangat istimewa di kawasan Manjung ini. Satu program yang sangat membanggakan warga Manjung. Restoran Madinah boleh menganjurkan larian sendiri. Oh, mega fine. Grand prize barang kemas bernilai RM20,000. Restoran Madinah Nasi Kandang menganjurkan fun run yang sangat unik. Checkpoint pertama, titian perjalanan. Nampak sedang tapi mencabar juga tau. Checkpoint kedua, Living La Vida Loca. Setiap checkpoint, 500 orang terawal dapat merchandise tau. Ketiga, ayam dan lapar. Ni semua orang kena tangkap ayam. Checkpoint keempat, lompat sekatak lompat. Ekstrim tak ekstrim tapi memang seronok. Budak-budak dengan dewasa pun boleh buat. Point kelima, Standing in the Eyes of the World. Yang ni memang best, besar and mencabar. Yang biasa-biasa main lompat-lompat je. Yang ni dia ada obstacle tau. Oh ni hampir 2,000 penyertaan. Tahun depan aku rasa mesti lagi gempak. Tak sabar nak tengok tahun depan macam mana. Mau juga yang join fun run kali ni. Mai dapat habiskan awal dan pukul 10 pagi. Penat pun berbaloi. Dapat baju, dapat medal, merchandise. Lepas tu macam tak bertuah. Saja semua berkumpul dalam dewan. Enjoy lah. Ada persembahan artis daripada Iman Try. Tak lupa juga dengan Naim Daniel. Ada siap rezeki bergambar lagi. Untuk cambutan, dia orang randomly pick daripada nombor-nombor peserta. Ada dapat jam, ada dapat phone, ada dapat e-bike. Penting semua gempak-gempak. Apa yang dapat tu tahniah tau. Total dan 51 hadiah. So kalau korang tanya aku, memang tahun depan wajib join. Encik Abdul Kadir ni lah pengarah Restoran Madinah. Siapa yang join, korang rasa on ke tak on? Event pertama pun dah gempak macam ni. Pergi happy, balik pun happy. Hadiah pun bukan biasa-biasa. Barang kemas pun 20K. Kita mengharapkan setiap tahun adakan fun run yang best macam Madinah Extreme Challenge Fun Run 2025.